Okey, petang-petang ni jom teman saya pindahkan pokok anggur saya ni. Ini untuk pokok anggur saya dan itu untuk pokok apple saya. Esok saya akan pindahkan pokok apple. Okey, jom kita start. Mula saya nak masukkan ini daun kering kotak-kotak ni yang saya simpan. Sayang, ini bagus untuk base dia kan. Nanti dia akan mereput. Jadi bahan kompos dekat bawah tu. Kemudian saya masukkan tanah macam biasa. Saya masukkan tanah tu. Dan saya campur sedikit tanah kompos. Dan juga pasir untuk bagi tanah tu lebih poros ataupun mudah mengalirkan air supaya nanti kalau kita siram dia tak terkung air, sebab anggur ni jenis tak suka tanah yang menakung air. Ini pokok anggur yang saya semai. Saya beli keratan batang daripada Shopee. Hari tu saya beli 3 RM15. Jadi yang tumbuh berjaya 2, umur dia ni 1 bulan setengah. Jadi saya nak pindahkan ke dalam pasu yang lebih besar dan saya nak buat dia punya trellis untuk dia memanjat ke atas nanti. InsyaAllah kalau betul saya jaga ni nanti kita boleh tengok hasilnya nanti dalam mungkin tengah tahun depan ke awal tahun depan ke. Kalau dia berhasil dia akan mengeluarkan buah. Saya harap-haraplah dia berhasil. Ini semua saya beli dekat Shopee juga. Yang curve untuk hijau saya punya trellis tu saya beli dekat Shopee. Yang lain tu yang panjang-panjang dia tu saya beli dekat Mr. DIY je. Okey, kita nak adjust dia macam mana yang kita suka. Saya rasa saya nak sandarkan dekat dinding kot sebab bagi dia lebih stable. Kemudian siap. Settle dah. Semoga membesar dengan sihat ya pokok anggur.